Sekarang ni kita nak buka plug dia lah, okay? Kita nak check plug dia, kita nak check coil dia, okay? Ada intercooler. Okay, ini sistem turbo Okay, apabila sistem turbo, dia mempunyai intercooler lah. Ini intercooler dia. Jadi sekarang ni kita kena buka lah intercooler dia. Sebab apa? Dia menyemak ke atas ni lah, kita kena buka lah intercooler dia. Okay? Jadi ni kedua ni ada klip lah, kita kena buka lah klipnya. Okay, sudah tercabut lah, tertanggal lah intercooler ini lah, okay? Jadi kat sini, plug dia dalam bawah cover ni lah, okay? Yang isinya ada cover plastik lah. Jadi kita kena buka lah. Skru 10 ni lah. Ada 4 kita kena buka lah. Sebab dia berada di dalam itulah. Sekarang ni ini namanya coil lah. Okay. Dia membagi-bagi api lah. Jadi cara ni kita kena buka lah. Dia punya klip. Sebab apa? Tak sampai lah kalau kita nak tarik terus keluar. Dia sangkut. Kita kena buka. Kita nak tengok dalam ni. Kenapa dalam ni? Okay, kita selak kat tepi ni Jadi kita tengok. Okay. Cantik. Tak ada minyak. Okay. Jadinya ni nombor 1 lah. Okay. Ini nombor 2. Pun cantik. Okay. Yang satu ni dah tukar Dia bukan ori lah. Jadinya ini yang ketiga lah. Okey, tak ada apa-apa, tak ada minyak semua. Okey, tak apa-apa. Kita terus buka dia punya plug. Okey, kita dah buka dia punya plug Kita dah keluarkan daripada enjin ni lah. Okey, plugnya macam ni lah. Okey. Terbakar. Okey. Terbakar Jadinya satu ni pun, ni lagi satu pun dia dah macam kuning-kuning dia, macam terbakar lah. Okey, itu sebablah dia macam senggut-senggut. Okey, berpunca daripada plug yang rosak ni lah. Okey, dia dah mula rosak ni. Dia punya kepala ni tebur memang dia hitam sikit lah. Lagi satu ni plug iridium Iridium dia biasa tajam depan lah. Okey, sekarang ni dia dah tumpul. Okey, dia dah rosak lah. Ni kita kena tanya owner lah. Dia nak guna plug baik ke, nak guna plug biasa ke. Maklum lah hujung bulan punya masalah ni Tanya owner, sama ada dia nak tukar yang baik ke, yang biasa. Apa-apa nanti aku akan buat video lagi. Pemasangan. Apa-apa cara gas lah.